Okay, thank you tuan. Terima kasih sebab kontak saya Ahmad Auto untuk pembelian beli kereta. So, boleh tengok video ni dulu. Saya Ahmad Autos ni, kita cover satu semenanjung Malaysia. Kita ada Proton, Pro 2, Jayco, Cherry, J2, Honda dan Toyota. So, dia ada beberapa stage untuk customer yang beli kereta lah. Ada beberapa stage. Kita kena classify, kena bezakan stage-stage ni. Jadi tuan jangan marah pula kan. Sebab apa kita nak mudahkan kerja proses untuk pembelian kereta untuk tuan-tuan juga. Okey, dia ada beberapa stage yang kita boleh cerita kat sini. Pertama sekali, orang tu kadang-kadang dia nak beli kereta ni, dia baru nak survey. Kalau baru stage pertama dia, stage pertama tu dia baru nak survey. Dia belum decide lagi which model. Kita akan bagi tuan general info ataupun tuan boleh tengok segi dekat showroom ke ataupun dekat website mana ke terpulang. Kita akan bagi general info. Kita tak boleh bagi info secara detail lah. Sebab tuan belum decide lagi betul-betul. Maknanya, apa yang tu pula just baru nak survey, lambat lagi nak beli, lepas tu kadang-kadang tu memang nak beli dengan orang lain tu kadang call pun tak angkat, masalah juga kita jam kat situ kan. Okey, so tuan kena tentukan kereta apa yang nak. Kena kenal pasti dulu kereta apa yang tuan betul-betul nak lah, yang berkenan. Ada certain case tu kita akan bagi general info dulu, kita tak bagilah detail sebab tiap-tiap bulan lain offer dia. Tiap-tiap bulan lain offer dia, jadi kita tak boleh bagi detail. Kita akan bagi general info dulu. Apa yang tuan boleh buat, tindakan ni lah, tengok sebelah kanan. Tuan kena pergi showroom dulu, tengok kereta ataupun tengok kereta member apa semua, kenal pasti. Kenal betul-betul kereta tu, kenal pasti kita apa yang tuan nak, lepas tu dapatkan info dulu ke kat showroom ke kat website apa semua, ataupun view website saya ke, ataupun Telegram, Ahmad Auto 2020, ataupun tunggu dekat live kita, TikTok kiraan. Kita akan bagi kiraan detail lah semua live tu, waktu tu. Kan? Tapi kalau mereka yang memang first place ada niat nak beli dengan SA lain, tolonglah jangan contact tuan. Kita jam kita. Memang kita jam kita. Memang kita tak boleh buat gitu. Minta tolong Tolong kalau anda kata niat memang nak beli orang lain. So minta maaf banyak. Kita bukannya marah. Cuma orang kata kadang-kadang dia menyebabkan customer lain akan marah saya balik. Kalau anda kata saya terlalu spend masa tu, customer lain yang nombor 3 tu, yang urgent tu, yang nak beli kereta tu, dia akan marah saya balik. Kenapa lambat buat kes saya? Sebab kita orang kata layan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Okay. So yang keduanya, stage kedua tu nampak dia almost decide. Dia dah orang kata dah tahulah kita apa dia. Dia dah almost decide kereta apa yang dia nak kan. Lepas tu kita akan bagi dia detail offer. Detail offer kiraan secara detail lah. Sekiranya saya detail kita bagi offer. Kalau anda kata yang pertama tu kita akan bagi general info je. Tak pun you boleh pergi showroom mana terdekat. Itu je. Kan? So kita akan bagi detail offer dia. Kalau anda kata dia nak survey tapi nak beli yang terdekat dah. Nak beli waktu terdekat dah kan. Tapi nak tengok offer. Dah tengok kereta pun. Lepas tu dah kenal pasti kereta. Apa yang kita boleh buat? Orang boleh tengok website kita, Telegram ke, ataupun WhatsApp saya ke, ataupun kat mana TikTok ke mana ke kan. Lepas tu kita akan bagi you all detail offer, kiraan secara jelas dan transparent kalau yang nombor 2. Jadi jangan, orang kata jangan keliru, jangan menipu diri sendiri lah. Tengok you stage yang mana Alright, so kita bagi detail offer. Sebab tu kita tanya bila nak ambil. Itu soalan penting. Kan, kalau lambat lagi kita akan bagi secara general lah. Kita orang kata bersikap jujur antara kita lah Alright, so nombor 3-nya dia urgent. Maknanya dia urgent ataupun dia memang nak beli kereta, detail offer. Kita akan bagi detail offer. Ni yang takut. Sebab nombor 3 ni, kalau kita tak entertain dia marah kita. Tu saya takut dengan semua macam ni kan. Orang kata saya akan concentrate pada yang nombor 3 dulu. Yang nombor 3 ni urgent dan important bagi saya lah. Kan? So dia nak beli waktu terdekat lah. Urgent case. Ni saya akan orang kata ambil berat betul-betul yang nombor 3 ni kan. Dia nak beli waktu terdekat dah. Saya akan concentrate betul-betul nombor 3 ni. So, boleh WhatsApp saya. Kalau boleh, bagi tahu urgent lah. Kita akan bagi detail offer dan kiraan secara transparent untuk yang nombor 3 ni. Jadi, tuan kena dapat tahulah tuan yang mana. Kalau anda kata memang ada niat nak beli aset lain tu, kalau boleh janganlah contact Alright. So, kalau setakat baru survey tu, saya akan bagi general info dululah. Itu je lah kan kita bagi. Sebab tu penting. Kita tanya tuan nak beli bila tu adalah soalan yang amat penting bagi kita. Okay. So, tengok sini kita kena compare offer. Apa yang penting kita kena pertama sebelah kanan kita kena compare offer dan tengok rebate berapa, loan amount berapa, down payment berapa, insurans berapa. Semua pastikan semua kiraan tu secara jelas. Kadang benda kiraan tu tak tally dia kata tahu rebate. Kadang rebate 14, rebate 20, ada claim rebate 40,000, ada claim rebate 100,000. Rebate ni suka hati je orang nak sebut bang. Suka hati sebab apa dia tak ada kiraan secara jelas. Kiraan transparent tu dalam video lain saya cerita. Okay, so tu yang penting. Compare offer, tengok rebate, loan amount, down payment semua, insurans. Semua kena tahu benda tu. Semua elemen tu semua tuan kena tahu. Pastikan semua jelas dan kiraan secara tally. Kiraan secara betul. Dia ada formula kiraan dia. Baru tuan boleh buat comparison lah. Okay, so dengan saya Ahmad Auto 2020. Handphone saya 0163333676. Kita ada YouTube, TikTok dengan FB page.
Telegram kita pun ada. Jangan lupa tengok website saya keretaahmad.com. So tu saja. InsyaAllah kalau ada benda-benda yang tuan nak tanya, boleh cerita dengan kita lah. Pastikan tuan di stage kedua ataupun ketiga untuk detail kontak kita lah. Yang nombor 1 tu kita akan bagi general info untuk tuan. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat info ni untuk tuan-tuan. Jangan lupa follow saya. Okey, bye.